Sebab itu Allah Ta'ala seru semua sekali kita ni manusia ni, lebih bagi orang beriman, pegang sungguh dengan agama Allah. Dan setelah kita akan jadi kuat. Kalau tidak, akan jadi lemah. Mana hidup mesti berjamaah. Tak boleh kita hidup sendiri. Karena tuan-tuan, kerana manusia ada serigalanya. Sebagaimana binatang ternak, kambing, biri-biri ada serigalanya. Jadi mana-mana kambing biri-biri terpencil daripada kumpulan dan kelompoknya, nescaya biri-biri kambing itu akan diingap oleh serigala. Tak selamat yang tinggal beransingan daripada kumpulan. Sama juga dengan orang Islam. Bila mana dia terpencil daripada kelompok umat Islam, jemaah Islam, maka dia akan diingap oleh serigala manusia. Apa tuan? Iaitu syaitan. Syaitan itu ialah serigala kepada manusia. Dia tengok mana umat Islam yang jauh daripada kelompoknya, maka orang ini akan diingat. Akan digoda, akan dihasut, akan dicampak was-was. Akhir sekali dia terdedah kepada tidak selamat. Sebab tu jangan kita beransingan daripada berjemaah. Jemaah Islam. Kalau kita bersendirian, Nabi SAW pernah sebut satu hadis, man sazza finnar. Siapa yang suka bersendirian, tak campur gaul dengan orang ni, maka dia juga akan bersendirian dalam api neraka. Waliyahzubillah. Sebab tu hidup kita ni perlu berjamaah. Mana dalil bukti kuat? Allah Ta'ala suruh kita 5 kali sehari ni sembahyang berjamaah. Mana apa pun aktiviti dalam kehidupan kita perlu kepada jemaah. Maka salah satu makna tamasna wa'tasimu bihablillah di sisi Ibnu Mas'ud, iaitu tali yang kuat, iaitu berjamaah. Wa qala alaikum bil jamaah. Lalu dia berkata, lazimkan diri kamu dengan berjamaah. Fa innaha hablullahi alladhi amara Allahu bih. Maka kerana sesungguhnya berjamaah itu merupakan tali Allah yang Allah perintahkan dengannya supaya berjamaah. Wa innama takrahuna fil jama'ati wal ta'ah khairum mimma tuhibbuna fil furqah. Sesungguhnya apa